I know the Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan aplikasi pengurusan HAM 2026. Okey, apa yang kita akan buat pada esok dah, iaitu akan ada aplikasi pengkalan data murid di mana kita boleh lihat analisis mengikut kelas, lelaki perempuan, jumlah murid, mengikut tahun, mengikut kelas dan database murid. Contoh, akan ada nama murid dan sebagainya lah. Okey, itu yang pertama, aplikasi pengkalan data. Yang kedua, aplikasi kehadiran di mana kita boleh daftar kehadiran murid hari ini, klik tambah, di mana kita akan tanda murid yang tak hadir sahaja. Contohnya kita pilih darjah berapa, satu dedikasi, nama murid yang tak hadir sahaja kita tik, dan kemudian di bawah ni kita masukkan sebab tak hadir, contohnya MC, lain-lain ataupun kebenaran. Kemudian kita klik save. Jadi kita akan dapat senarai murid yang tak hadir bersebab. Okey, itu untuk kehadiran. Seterusnya aplikasi RMTS, di mana penyelaras jawatan kuasa akan buat semakan murid yang layak ataupun tak layak. Tik. Okay, kita boleh buat semakan di mana nama murid tahun 2 dedikasi kita tik murid yang layak RMT. Ini kita tik untuk yang layak sahaja dan kita save. Okay, itu untuk RMT. Back. Kemudian seterusnya kita ada menu kawalan kelas. Okey. Rekod kawalan kelas, rekod keluar kelas dan analisis murid keluar kelas. Okey, contohnya rekod kawalan kelas, kita klik tambah. Okey, masa yang keberapa? Ini contohnya 845. Kemudian kelas apa? Satu dedikasi, jumlah hadir. Jumlah murid dah auto, jadi yang tak hadir 2. Jadi yang hadir 20 orang sahaja. Okey, kemudian subjek guru yang masuk pada waktu itu, contohnya matematik. Kemudian nama guru. Kemudian catatan. Baik, contoh. Kemudian kita klik save. Itu untuk rekod kawalan kelas. Pada 26 dah ada satu laporan. Okey, seterusnya aplikasi laporan harian. Kita klik. Tadi kawalan, sekarang ni aplikasi laporan harian. Okey, ni dah ada minggu pertama. Contoh, boleh edit ataupun kita nak buat minggu yang kedua. Okey, tarikh contohlah Januari. Okey, hari Ahad, ketua pelapor. Okay, guru yang bertugas pada minggu tersebut lah. Jika ada guru yang tak hadir pada hari, contohnya hari Ahad, ada guru yang tak hadir. Dan jika ada info perhimpunan, kita boleh type jika ada info daripada siapa. Okay, jika ada program rasmi pada hari Ahad, kita boleh masukkan. Jika tak ada, boleh abaikan. Dan jika kita buat pemantauan kawasan sekolah pada hari Ahad, sekolah, bilik darjah, kantin, ni jika ada lah. Kalau tak ada, boleh abaikan. Okey, jika ada di bilik rawatan perubatan, ada catatan status kurikulum jika ada, hal lain jika ada pengesyuran daripada guru besar, guru bertugas, pengetua dan sebagainya. Kemudian murid hadir tidak hadir ni bergantung kepada kehadiran tadilah. Bila ditanda, dia akan auto berada di sini. Okey, kita save dulu. Yang kedua, belum ada kehadiran. Okey, seterusnya aplikasi disiplin untuk merekod kesalahan nilai terpuji. Okey, ada 2. Satu nilai terpuji, satu lagi rekod kesalahan. Contohnya untuk nilai terpuji. Okey, contohnya tarikh. Kita boleh pilih lah, dia akan paparkan tarikh hari ini.
boleh pilih contoh 4 kelas terkini, contohnya 6 dedikasi, nama murid 6 dedikasi, dia akan paparkan, pilih nama murid, masukkan nilai baik. Apakah jenis nilai baik? Contohnya menyiapkan tugasan. Jika ada catatan, boleh masukkan catatan, dan jika ada foto, boleh ambil gambar murid. Contoh. Ni jika ada foto lah, jika ada gambar, jika ada file rujukan, dan siapa yang buat laporan. Boleh masukkan nama guru lah. Okay, save. Okay, itu untuk nilai baik. Ada dua tadi Satu nilai baik, satu lagi nilai untuk membuat catatan murid yang melakukan kesalahan. Okey, sama dengan nilai baik tadi. Okey, disiplin dah. Aplikasi hari lahir di mana kita klik, kita boleh lihat murid yang lahir pada hari ini dan kita boleh hantar pesanan. Contohnya ada 2 orang. Kita boleh klik untuk hantar pesanan pada penjaga pertama. Kita klik. Ini sebab saya buka di handphone di laptop. Kita pun boleh hantar lah untuk ucapan hari lahir kepada murid-murid kita. Dia akan hantar kepada penjaga pertama. Yang ni dah hantar, yang ni adalah penjaga kedua. Dan sebagainya lah. Kita boleh hantar ucapan hari lahir hari ini yang akan menyambut hari lahir esok. Dan sebagainya lah. Okey, seterusnya aplikasi bantuan. Ni kita boleh lihat lah. Tapi sekarang ni yang ni tak berfungsi lah sebab kita dah hide datanya. Okey, kemudian laporan harian. Laporan harian dah. Okey, aplikasi unit counselling kita nak record data berkaitan counselling lah. Catatan apa yang kita buat, ada foto, ada file jika ada, dan kita save. Okay, counselling dah. Seterusnya aplikasi pemantauan. Okay, kita boleh buat pemantauan kantin, pemantauan kelas dan pemantauan 3K. Contohnya kantin, kita klik tambah. Okay, pemantauan kantin, tarikh ni kita boleh tukar lah. Contohnya 4 Januari, skor kebersihan kantin, makanan, keceriaan, rumusan pemantauan, dan kita boleh masukkan file ataupun ambil gambar dan siapa yang buat laporan. Contoh kebersihan kantin, kita akan bagi skor baik, skor makanan sederhana, keceriaan baik, dan rumusan yang membuat pemantauan boleh buat rumusan. Okey, gambar foto kantin, contoh lah. Dan kita save. Itu untuk pemantauan kantin. Sama dengan pemantauan kelas. Tambah pemantauan kelas, kelas mana. Okey, skor kebersihan kelas. Kemudian markah. Kita kena masuk markah maksimum 30, contohnya 25. Kemudian keceriaan, baik, skor 40, 36, contoh lah. Disiplin murid pula, lemah. Lemah, skornya 30, 10 je lah. Kemudian dia akan keluar auto markah dengan peratus. Okey, rumusan. Masukkan foto kelas jika perlulah. Kemudian siapa yang buat laporan. Kemudian kita save. Itu untuk pemantauan kelas, pemantauan 3K dan sebagainya. Di bahagian aplikasi pemantauan. Okey, seterusnya aplikasi laporan unit. Kita klik. Kita boleh daftar laporan program. Contohnya pada bila kita buat program tu. Contohnya 1 Januari kita buat apa? Unit apa? Sini adalah unit-unit HAM. Kita boleh tambah sini. Kalau jika tak ada, kita boleh tambah. Contohnya unit 3K. Kita boleh tambah lah. Okay, kebajikan. Contoh. Okay, tajuk gotong royong. Gotong royong kebersihan kelas. Kebersihan kelas, contoh.
objektif untuk apa kita buat gotong royong ni. Kemudian kita boleh masukkan tentatif. Saya copy lah. Okey, tentatif. Kemudian ada isu dan jika ada rakaman lah. Contoh foto 2. Okey, ada 4 foto. Jika ada lampiran dan siapa yang buat, kemudian boleh save. Itu untuk laporan unit. Jadi bila kita dah buat laporan unit, kita boleh lihat laporan minggu ini, laporan bulan ini ataupun laporan keseluruhan. Kita boleh lihatlah dalam kebajikan ni ada satu laporan dan kita boleh buka dia punya laporan. Kita klik ni. Kita akan sikit paparan. Ini adalah laporan yang kita buat tadilah. Siapa yang buat? Siapa yang sediakan? Okey. Saya isikan balik paparan handphone kita. Laporan unit dah. Ni perkeliling, dokumen. Ni jika kita nak simpan lah. Yang ni dah ada, kita boleh buka. Okey, kalau kita nak tambah perkeliling, kita klik tambah. Nama perkeliling, tajuk unit, kita boleh masukkan pautan ataupun upload file. Itu untuk perkeliling sama dengan modul. Modul dah ada, kita boleh lihat. Ataupun kita nak masukkan yang baru, boleh tambah. Okey, perkeliling modul dah siap. Yang lain dokumen lah. Jika kita nak simpan bahan-bahan berkaitan kemudian itu selesai. Untuk guru pula, dia ada 3 jenis, iaitu ni analisis. Untuk guru, anugerah guru. Guru boleh daftar untuk guru penyayang, di mana boleh daftar, di mana pilih je nama, dia akan set up di mana cikgu berada. Sepatutnya cikgu berada di pintu pagar sekolah untuk guru penyayang. Kemudian untuk guru RMT, klik pilih nama dan dia akan paparkan, dia akan record cikgu berada di kantin. Dan akhir sekali untuk anugerah guru adalah guru bertugas. Bila kita klik tambah, pilih, sepatutnya cikgu berada di dewan ataupun di perhimpunan. Itu untuk guru bertugas. Okey, sekian. Selesai aplikasi, pengenalan aplikasi unit HEM, apa yang ada dalam aplikasi. Ini adalah paparan di handphone, paparan di laptop lebih besar lah. Dan setiap data-data ni dia ada dashboard. Dia ada berada di sebelah kanan. Ada dashboard. Dia akan paparkan kehadiran murid. Contohnya kita masukkan murid tadi untuk satu kelas baru, satu dedikasi, 2 orang murid tak hadir disebabkan apa? Dia akan keluar kat sini lah. Dan peratus hadir. Jika ada lagi kita daftar murid tak hadir, dia akan berubah. Yang ni adalah rumusan keseluruhan. Dan ini adalah analisis lah data jumlah murid, lelaki, perempuan dan sebagainya. Rekod kehadiran, laporan harian, rekod kawalan kelas dan sebagainya akan dipaparkan dalam dashboard ni. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa hari Sabtu malam jam 9.30 malam. Bye-bye.